Kadang-kadang bukan dunia yang menjadi lebih gelap, tetapi hati kita yang berhenti melihat cahaya. So, you dari mana tahun ni? Mungkin air raya tahun ni dekat Seremban je kot. You? I tak faham. Faham? Bukan tu pasti tak faham ke? Macam mana ikut family? Nanti kira salam tau nanti. Boleh. Yuk, kita cari ke? Okey. Mana tu? Wah, duit sikit bang. Woi, duit sikit pun tak boleh bagi ke? Dia kotor lah. Hei! Ha? You. Orang tu macam tak betul je. Takut lah. Ini janganlah macam tu. Kita kena fikir positif. Kan semestinya orang tu perangai macam tu, dia jahat. Ya. You dah marah call. Okey. Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam, Mak. Kat mana? Ada kat luar ni dengan Nurul. Oh, dengan Nurul. Okey. Jaga diri elok lah ya. Jaga Nurul tu sekali. Anak ada orang tu. Baik, Mak. Terima salam kat Abah ya. Okey. Assalamualaikum. Siapa sangka peristiwa hitam yang berlaku telah mengubah diri aku. Arif, nak pergi mana tu? Oh, Arif nak pergi kedai kejap, Mak. Oh, mana kira martabak satu boleh? Boleh. Betul eh? Betul. Ada apa-apa lagi ke, Mak? Tu sahaja rasanya. Oh, kalau macam tu Arif gerak dulu ya. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ni kita puasa lah. Nak makan mana? Makan nasi je. Kita makan nasi ayam dekat sana tu. Lama tak pergi. Boleh. Makan aja. Kau okey? Aku okey. Boleh kalau kau ada Ishan? Boleh. Terima kasih. Kau nampak budak perempuan tu? Asyik kepil je, tak pelik eh? Ya, sama-sama. Tak ada lah. Kau sampai situ kau fikir cuma fikir positif sikit. Sebenarnya budak perempuan yang ramai yang kau nampak tu, dia sebenarnya adik angkat budak perempuan yang pegang beg tu. Dah memang daripada kecil lah diorang macam tu, tak boleh nak berpisah. Oh. Aku Arif. Panggil aku Aiman. By the way dah petang ni, kau lapar? Makan jom. Boleh je. Aku dah tahu satu restoran ni, masakan dia sumpah sedap. Boleh aku beli murtabak mak aku? By the way kat situ ada murtabak juga. Sedap kat sana. Macam mana mamak dia boleh tahu? Kebetulan je kot. Bang, nak beli tisu? Apa? Bolehlah bagi dua. Bakinya simpan ya. Terima kasih bang. Okay, sama. Selamat datang, nak order apa? Aiman, Amir, Masya Allah. Lama tak jumpa. Kau kerja dekat sini ya? Ya, ini Asgar. Oh, bagus. Okey lah, aku nak order roti canai satu. Aku nak order apa? Roti aku yang lama satu. Roti dengan murtabak satu bungkus. Murtabak. Betul? Ish, kau ni.
Relax lah. Tak adanya dia nak curi telefon kau. Tak semestinya kalau dia pengemis, dia pencuri juga. Kau apa tahu? Macam kau kenal je semua orang. Ish, kau ni. Memang tak boleh nak husnuzon Tak apa lah. Macam ni. Cuba kau tengok budak-budak tu. Ha, kenapa dengan diorang? Kau rasa diorang tengah sembang pasal apa? Pasal assignment lah kot. Kenapa kau tanya ni? Apa kau akan rasa kalau kau boleh dengar dan tahu tentang apa yang diorang tengah bincangkan tanpa diorang perasan pun? Aku rasa aku akan cuba untuk elakkan dengar perbualan diorang. Pasal diorang kot. Betul. Tapi macam ni kalau diorang tengah bincang tentang nak buat jenayah ke, benda yang tak sepatutnya lah. Tak ke hati kau akan rasa tenang sikit sebab kau dapat tahu isi hati diorang macam mana? Kau dah tak payah nak husnuzon dah. Kau boleh bertindak terus tanpa ikut naluri hati. Lagi satu, kau boleh elakkan daripada berlaku kejadian yang tak diingini. Hah? Jap. Apa yang kau cuba sampaikan ni? Aku tak faham lah. Kalau kau datang sini nak cakap pasal falsafah ni, baik tak payah lah. Buat masa aku. Nah, kau ambil lah duit ni. Baki kau simpan. Aku nak gerak dulu. Arif. Tunggu dulu. Kau tak faham. Aku cuma nak bantu kau, Arif. Bantu aku? Kau nak bantu apa? Aku tak perlu bantuan daripada orang pelik macam kau. Sudahlah bagi masa aku. Aku nak balik. Arif, Nurul tu bukan salah kau. Macam mana kau boleh tahu pasal Nurul? Baik kau bagi tahu aku, macam mana kau boleh tahu apa yang aku tengah fikir? Aku tak rasa apa yang jadi hari ni semua kebetulan. Aku tahu kau takkan percaya aku dan aku tak risau kalau kau tak nak percaya aku, tapi ya, aku memang boleh baca fikiran orang. Itu yang aku cuba nak bagi tahu kau. Kalau betul kau boleh baca fikiran aku, baik kau bagi tahu aku apa yang tengah fikir. Nurul, kau rasa bersalah kan dekat apa yang jadi dekat Nurul. Sebab tu kau dah tak boleh nak bersangka baik. Kau selalu fikir benda buruk je dekat orang lain. Tapi apa yang aku cuba nak sampaikan dekat kau sekarang ni, kau tak bersalah, Arif. Sudah. Aku tak perlu dengan kau, Nai. Kau mungkin boleh baca hati aku, tapi kau takkan faham apa yang aku rasa. Arif. Kami telah cuba yang terbaik untuk selamatkan anak puan dan anak puan telah berjaya diselamatkan. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Buat masa sekarang, Aiman belum sedar tapi dia sedang pulih dalam keadaan terbaik. Terima kasih doktor. Okey, saya minta diri dulu ya. Thank you doktor. Mana dengan anak saya? Jadi, buat masa sekarang ni keadaan Aiman sudah semakin stabil. So, dalam beberapa hari lagi Aiman boleh discharge daripada ward lah. Alhamdulillah, terima kasih Cik. Sama-sama. Jadi, saya ingin meminta diri dulu ya. Terima kasih Cik. Okey. Selamat petang, saya pembantu yang telah melanggar anak cik. Saya betul-betul minta maaf. Cik, maafkan. Tapi nanti awak boleh minta maaf dengan Aiman boleh? Boleh, terima kasih ya. Sama-sama. Arif, aku kat mana ni, Arif? Kau kat hospital sekarang ni, Aiman. Apa jadi? Semua tu dah tak penting, Aiman. Aku minta maaf pasal apa yang jadi.
Aku janji. Lepas ni, aku akan bersangka baik kat semua orang. Arif, aku tak boleh dengar. Ni,